daripada rumah mak. Tadi mak ada meeting pukul 12. Lepas meeting. Bodoh. Setan. Lu kata. Lah, anak. Kenapa Syukri? Tidak. Kenapa? Aku terkejut. Kenapa Syukri macam tidak? Hai, Mak. Dia tengah sekali lah, dah 10 kali kata. Dia rekam. Kadang-kadang lah, Amal kata depan Amal. Amal dia cuci ke, dia marah dia kata. Padahal dia kata kat saya. Syukri ingat awak. Aku terkejut. Kenapa tu? Ambil boleh tak betul? Hormon apa tu? Aku nak kau sejak bila kau perangai macam ni? Bukan saya lebih berak. Dah habis. Cepat je. Dah. Masuk. Hati-hati bonda. Nanti dia tuduh, oh Syukri, betul Syukri. Demi Allah ya, saya takkan buat perangai macam tu.